Abang Din. Assalamualaikum. Apa khabar? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Dia apa dia? Dia lain lah. Zah, apa tiba-tiba pula kau nak ke Bentong pula ni, ke Lemang Tok Ki? Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat-sahabat pagi ni memang ada ride untuk ke Bentong tu. Sebenarnya misi utama saya adalah udap-udap Mr. Bentong. Abang Din malam macam tak nak follow kan. Saya ingat nama berjumpa tu tak nak follow dah ke? Semuanya bergantung pada keadaan saya bangun subuh ni. Tengok subuh ni saya bangun kaki kurang denyut-denyut. Alhamdulillah. You dekat kaki terasa denyut tak? Kali ni alhamdulillah Allah bagi saya rahmat, kedua-dua belah tapak kaki saya. Itu yang parah sikit lah. Selalunya biasanya kiri atau kanan. Kali ni dua-dua belah Tapak kaki? Ya, betul. See
Okey, dah sampai ke Lamang Toki di Bentong. Jalan cantik, tak ada jam, line clear. Best lah. Alright, jelah kita makan kejap sarapan tu. Kelaparan dah ni. Abang Din, Ya, saya. first time sampai sini? First time sampai sini. Tak pernah tahu Bentong macam mana? Bentong tu tahu, tapi ingat kan, minta maaf lah. Saya ingat bandar Bentong tu kecil. First time rupanya, maafkan saya orang-orang Bentong. Sebab dia ada highway je, kita lalu je kan. Selalu kalau kita nak pergi ke Kelantan tu kita lalu je kan. Tapi hari tu nak pergi Raub, kita lalu sini rasanya. Tak, kita tu highway. Kita tak lalu sini. Pula ini pun first time saya sampai sini ni, jakun tu lah. Lamang Toki. Ada lemang apa je? Bagi lemang tu. Cuba kita berjalan dulu. Okey, jom. Air ke depan. Hari ni pun hari Khamis, jadi tak ramai lah orang, sejuk juga lah. Sungai belakang tu apa Din? Sungai belakang tempat belakang tu. Tempat saya berendam tu. Kalau dia punya dengan tu dah Dah settle dah. Kalau tak payah kau punya. Tak tanya dah payah ni. Dah. Payah sini je. Ada saya payah kan. Terlambat tadi ni. Terlepas ke tepi. Terlepas ke tepi. Okey. Kan? Jauh-jauh lah sekarang ni. Oh ni jangan ni menjauhkan diri ya. Sebab saya matchingkan dengan meja yang Pandai lah baru pertama kali sampai Bentong. Pertama kali sampai Bentong. nak matchingkan dengan meja banyak. Dia nampak seimbang. Mandi sungai ke. Betul. Tenjung ke. Sebab tu masa saya kerja dulu, kita cuti hari Isnin. Lalu bos tanya, you hari Isnin you cuti, Isnin you cuti. Saya kerja. Cik, Dah ya. dua ahad kerja. Ahad kerja cik, padahal tak. Padahal tu, lepas tu bos saja ngalang saya kan. Nanti sah, you hari ahad kerja kan. Cakap, boleh. Alah, you time suruh kerja, you tak apa ni. Ya. Oh, kita tunjuk tangan macam tu. Ya. Bagi kamera tu baca dia fokus dulu lah. Mana tu toke dia ada? Toke dia muda kan. Mana sini? Kami terbentuk. Oh, ni tu saya tak dengar. Bukan muda lagi. Umur berapa? Pedai dia. Pakai spare. Lemang toki batu. 2.7 km. 5 minit je. Jalan pasar. Dalam bandar. Dekat masjid tadi tu malah. Kita parking dekat kawasan masjid tu kan. Kita jalan kaki dah. Oh, gitu. Oh, screenshot daripada Insta je. Tengok mana tu ni. Screenshot. Jadikan tak. Kadang-kadang saya buat macam ni ke. Lepas tu atas tu nanti bila dah screenshot, tu letaklah tajuk. Jadi saya tengah tunjuk. Okey, ini adalah antara barang-barang lama, koleksi, barang-barang koleksi, barang-barang lama di Lemang Toki. Ada jam dinding lah, kipas lah, beg lama lah, ada lagi kan, dengan mesin jahit, mesin jahit. Wah, ni motor lama. Okey lah, jom lah kita gerak terbalik lah, kita pergi tengok air terjun pula. Jom.
bersamanya. Aku bukan lagi mainan dulu. Aku campakkan kau kemana. Lautan hitam yang ku tahu pasti kita tak jumpa. Semalam itu semalam, hari ini aku hidup dalam dunia yang aman. Kenangan kita wujudkan, kita bakal bersama-sama. Okey, kita dah tiba di Camang Dam. Air terjun Camang. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Wah, itulah air terjunnya tu. Air terjunnya malah laju kan. Power. Dulu tempat aku mandi di sini. Alah, berapa lama datang sini dah. Taman Eco Rimba Camang. Hari ni hari Khamis. Tak ramai lah pengunjung. Bukan tak ramai, bukan tak ramai, memang tak ada orang pun. Wah, ada juga orang sikit-sikit di depan. Kawasan atas memang kawasan bahaya ni. Dulu pernah dengar lah ada banyak kematian kat sini lah. Tu dah ada line kuning tu kan. Tempat tu medet sikit lah ni kawasan ni. Ni kalau hari cuti ni ramai yang melepak ni. Bas-basnya datang daripada luar lah. Tapi pasal hari ni hari weekdays kan, tak ada lah orang. Tak penuh ramai. Ada jam atas dia. Okey, kita dah boleh gerak balik dah ke Kuala Lumpur. Let's go. That it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as a bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Whoa.